Terima kasih Dr. Asia kerana telah bersama-samalah kita dalam menjalankan projek ni, dan tahniah juga lah kerana telah committed lah dengan menjalankan projek ni dengan khusus verifikasi. Software verifikasi and validation. Software validation and verification. Okey, panjang namanya. Jadi boleh tahu tak total sebenarnya student berapa? 48. 48, dan projek ni diambil untuk CLO yang mana? Lupa lah sekejap. Yang CLO 2. CLO 2, 3 dengan 4, sorry, 3 dengan 4. Sebab dia kena buat plan, lepas tu execute the plan tu. Hanya P dengan A lah kalau domain tu psychomotor dengan P dengan A, bukan connective. Dia ada exam Dia ada final exam sebab exam semua wajib kena final exam. Dan dah siap habis menanda ke? Tak lagi. Bila last 24 final tak tahu kak? Kak check kak, sedar-sedar nanti dah habis. Itulah sebab dia orang baru 12 hari bulan hari tu buat exam. Ada masa kan, dia kan sebut 10 hari kan? Hari ni lah 12, semalam. 12 hari bulan. Salah. Hari ni 12. 3. Apa aku 12 ni? 3 bulan 2. Jauh tu. Okey lah, dia dapat lebih kurang 10 hari okey lah. Baru 7, sampai lagi 7 hari kot. Okay. So okey lah, sepanjang Dr. Asia melaksanakan projek CDL dalam kursus tu, boleh tak Dr. ceritakan sejauh mana pendekatan ni praktikal dalam pengajaran Dr. Okey, dari segi practicality sebab subjek ni adalah subjek teknikal, memang praktikal lah sebab kita bagi, sebab sekarang ni pun pelajar dia, kita tak boleh bagi, kita as a lecturer, kita bukan mengajar, kita tak boleh spoon feeder dia. Dia kena usaha sendiri untuk dia berfikir untuk menyiapkan sesuatu projek iaitu, yang mana kita bagi challenge tu lah. Challenge dia adalah key dia untuk dia berfikir kepada langkah seterusnya. So saya rasa projek CBL adalah sesuai untuk subjek saya. Okey, aspek mana yang Dr. rasa yang mudah dilaksanakan? Kita ada 3 fasa. Fasa engage yang mula-mula, investigate dan act. Jadi fasa mana yang Dr. rasa yang paling mudah Dr. laksanakan? Investigate, saya suka pasal investigate sebab kat situlah saya sebenarnya nak bagi pelajar saya ni critical thinking. Dengan investigate tu lah dia boleh buat analisis, buat categorize the best tool yang dia guna, dan dia kena pergi interview software tester. Masa tu ada, masa tu lah software tester akan cerita pengalaman beliau dan relate dengan apa yang saya ajar dalam kelas, dan kat situ pun saya nampak apa yang ditanya dia align. Saya suka bila apa yang dibincang dengan software tester sebenarnya saya dah inform kat dia dalam kelas, jadi align apa maklumat tu. Jadi itulah validate sebenarnya. Itu menambahkan keyakinan pelajar kepada pensyarah tu sendiri sebenarnya. Kita pun bila student dah buat macam tu, kita rasa yakin lah kan yang kita ajar tu betul lah kan? Ya, betul. Okey, maknanya student pakar tester tu mereka cari sendiri ke Dr. Asia yang bagi nama? Okey, ada yang memang saya ada bagi nama, tapi ada juga student yang cari inisiatif sendiri. Masa saya macam terkejut juga. Ada seorang satu grup tu dia siap, dia tak kenal pun tester tu, dia just approach di LinkedIn. Okey. Saya kebetulan student tu ada dalam saya punya list dalam members.
Saya tengok dia approach tu. Wah, Macam okey lah. Berani juga lah budak-budak ni kan. yang tu macam bermakna okey je buat aktiviti macam ni. First time tu saya rasa macam manalah dia nak cari software tester ni. Kita yang tak yakin. Tapi dia orang lagi advance sebenarnya. Jadi okey, itu yang paling doktor rasa paling suka ataupun paling mudah lah. Dan fasa mana yang doktor rasa paling mencabar dari segi pelaksanaan dia? Okey, fasa dia yang paling mencabar sebenarnya masa instruction tu. Masa saya bagi challenge tu. Sebab challenge engage lah fasa engage lah. Engagement. Mula-mula. Investigate okey, engagement tu sebabnya budak-budak ni dia kurang suka membaca. Sebenarnya fahaman saya untuk dia nak jadi kritikal, dia kena ada minat membaca tu dulu. Dia kena baca apa? Dia kena baca nota ke? Dia kena baca instruction tu, instruction yang saya beri tu saya akan cakap dalam nota saya ada maklumat detailnya. Tetapi dia tak pergi kepada nota tersebut. Itu isu dia. Dia lebih percaya ChatGPT. Dia lebih percaya kepada ChatGPT. Dan dalam kelas saya pun saya benarkan dia orang menggunakan ChatGPT. Saya benarkan. Lepas tu dia kena present dia punya apa hasil yang dia prompt daripada ChatGPT tu. Dari situ saya validate balik. Dari situ menambahkan keyakinan dia orang yang sebenarnya dia perlu ada guru sebenarnya untuk validate dia. ChatGPT tu adalah sokongan dia untuk mendapatkan idea pertama, tetapi apa-apa pun dia kena balik kepada guru dia. Macam itulah saya cuba bagi tahu dia orang. Okey, jadi berdasarkan pengalaman doktor, apa yang doktor lalui sepanjang fasa engage, investigate dengan act tu dalam kursus ni? Apa soalan dia? Sepanjang yang doktor lakukan pada fasa engage, investigate dengan act tu kan, macam mana pengalaman doktor mengendalikan projek tu? Okey, pengalaman saya CBL ni menarik. Cuma macam kelas saya sendiri, saya tak adalah macam, saya cuba relatekan dia orang kepada real world. Macam sekarang pun saya banyak dalam salah satu bab tu kita kena ajar dia software review. Software review kebetulan saya pun ada projek yang saya kena pergi work through dengan klien, dengan stakeholder. Masa saya pergi buat benda tu, saya back balik kelas saya. Saya tunjuk ini yang saya buat sekarang. Saya buat work through, lepas tu saya pun bagi kat quiz. Saya bagi quiz kat dia. Okay, work through ni adalah satu method dalam software review. Lepas tu saya minta diterangkan step-step dia. Ada yang boleh tu, ataupun saya tanya this technique sekarang saya sedang buat benda ni. Sekarang saya sedang buat contohnya work through. Okey, teknik ni berada di dalam kategori mana? Method apa? Saya tanya balik dia. Ada yang boleh jawab, saya bagilah bonus mark. Macam tu lah. Okay, maknanya berdasarkan dengan the real situation dengan simulation. Memang itu pun orang kata GIS untuk challenge based learning tu. So memang kenalah dengan apa yang doktor dah buat. Okay, dan kita pun dah ada, ingat tak lagi rangka CBL tu yang bulat tu kan? Okay, so adakah rangka tu dan juga dengan yang kita dah buat by fasa-fasa tu kan, ingat tak kotak-kotak tu membantu dalam pengajaran doktor? Okay, saya pun baru tahu pasal CBL ni. Saya sendiri pun ada saya punya teori yang saya pegang untuk saya mengajar. Tetapi saya rasa tak ada isu CBL ni sebab dia ada 3 fasa je kan. 3 fasa tu dia boleh dijadikan sebagai payung dia lah. Yang teori-teori saya ni saya akan berada di fasa-fasa tertentu. Saya letakkan di fasa-fasa tertentu. Rasanya okey, tak ada masalah. Cabaran tu boleh diatasi. So dia fleksibel aja kan, walaupun kita ada kerangka tu tapi dia lebih structured lah untuk setiap tu kan.
Alright, kita tahu doktor sekarang dah jadi penjelaras di penjelaras di apa namanya Aurora namanya. Jadi memang sibuk lah dengan macam-macam projek. Jadi bagaimana pendekatan CBL ni dapat mempengaruhi lah beban tugas doktor, especially dari segi masa dan juga beban kerja. Saya rasa dia agak membantu sebab CBL dia based on project ataupun based on challenge kan. Dalam kehidupan kita seharian pun kita buat kerja, kita ada challenge tu. Kita ada challenge, macam mana kita solve the challenge tu. Dengan kesibukan saya ni, sebenarnya secara tidak langsung saya menggunakan pendekatan CBL dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya. Jadi bila kita dah ada structure tu, memudahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Jadi dekat fasa-fasa tu, bahagian mana yang memerlukan doktor spend lebih masa dan tenaga dengan pelajar-pelajar ni? Engagement. Kenapa? Engagement. Yelah, sebab kalau teori yang sebelum ni saya pakai sekalipun, dia kata whatever it is, sama ada you buat online ke apa pun, kena ada wujud educator present tu. Kita sendiri sebagai educator, sebab pelajar ni dia nak, yelah kita dah tak selalu berjumpa dengan dia orang, tapi dia orang nak kita punya kehadiran tu. Yes, sama ada secara online ke, responsif lah. Kita kena respon kat dia, tapi dengan kesibukan saya ni, itulah challenge yang sebenarnya. Doktor tak buat kelas setiap minggu face to face kan? Tak. So kita pun ada timeline yang mereka perlu, sekiranya doktor bagi projek ni, ada tak doktor suruh diorang buat timeline yang sekarang ni kena buat apa, ni kena buat apa, ada tak? Ada. Ada bila kita beri projek tu dengan task-task tersebut. Ada berapa challenge? Ada berapa challenge? Ada. Okey. Dia ada yang pertama tu satu, tapi yang kedua tu dia macam sub challenge tu ada juga. Sub task tu kan. Yang tu lah ada timeline-nya, tapi kan saya kata maklumat tersebut perlu didapati di dalam nota saya untuk memahami. Tapi itulah saya kata challenge dia sendiri malas membaca. Dia sendiri malas membaca. Tapi saya nak sah juga maklumat. Saya tak nak dia orang maksudnya tergelincir daripada timeline, daripada structure yang saya buat tu. Masa tu lah kadang-kadang saya kena buat discussion dengan dia orang dalam setengah jam ke, dalam 10 minit ke. Itu waktu dia orang tengah buat ke ataupun selepas? Selepas dulu. Selepas dia buat, saya akan minta discuss kepada grup yang ada masalah. Contohnya saya bagi prioriti macam ni, saya fleksibel. Kadang-kadang ada yang saya buat untuk semua kelas, saya dah terang, tapi ada grup yang dah faham, saya kata tak apa, grup yang tak faham next week kalau tak nak join kelas pun tak apa. Tapi kepada grup yang tak nak, tak boleh, you boleh, ketua kelas boleh booking dengan saya masa untuk consultation. Okey, kiranya doktor sebagai fesi ataupun consultation lah untuk projek tu lah. Ya. Sebab kita kena lead the learning tu. Kita tak boleh biar dia. Sebenarnya ketuanya adalah saya. Setiap ketuanya saya. Dia orang sub leader saja. Okey, faham. Jadi doktor dah mengajar dekat universiti dah berapa lama? 5 tahun lah daripada 5 tahun. Okey. Jadi adakah pendekatan ni dapat meningkatkan keyakinan doktor dalam pengajaran? Saya rasa dengan kesibukan kita dan dengan untuk kita melatih mereka kepada industri, sebab the real world macam gitulah kerjanya. Saya rasa saya suka dengan cara ini dan saya confident dengan apa yang saya bawa. Walaupun kita still kena improve lah, ada benda yang kita rasa lacking di semester, kita akan cuba improve next semester. Keyakinan tu dari aspek apa?
Sebab komen daripada student-student dekat learning evaluation tu. Okey. Yang mengatakan maknanya yakin dari segi pelaksanaan pengajaran tu lah yang secara orang kata kita kan ada banyak apa tu learning strategi, learning approach semua tu kan. Okey, ada yang komen yang maksudnya saya tak bagi dia berkait dengan topik tu saja, tapi saya bagi dia this is what you need to do in the industry. Dia kadang-kadang dia kata thank you doktor dah bagi kami ilmu apa tu, ilmu kehidupan. Lepas tu ada haru lah baca. tu kan. Ada juga yang kata doktor teruskan mengajar cara ini. Okey. Kalau student pun rasa happy, kita pun happy kan. Yang penting kita pun confident lah nak terus macam tu. Ya betul. Kalau dia tak minta macam tu, mungkin saya kena fikir cara lain lah. Tapi dia orang cakap teruskan. Saya suka kelas doktor, doktor start dengan induksi dulu. Lepas tu ada juga kata doktor dah cerita real experience doktor kepada kami, jadi kami dah nampak apa macam gitulah ada. Yang dan doktor pun lepas ni kena yakin lah bagi diorang task yang lebih mencabar sebab kita mula-mula tu tak sangka juga kan yang dia boleh pergi industri kan. Ya betul. Jadi berdasarkan pengalaman doktor sepanjang melakukan aktiviti ni, boleh cerita tak ada pengalaman yang betul-betul doktor memberi kesan lah terhadap doktor waktu melaksanakan bersama dengan student ni? Yang paling memberi kesan tu macam saya katalah, saya tak yakin sebenarnya dia boleh buat cari sendiri, tapi beyond my expectation lah. Jadi ada ke student ni nak pergi cari sendiri sebab software tester kan, bukan pergi klien. Kalau pergi klien macam develop sistem, kita pergi ke klien, of course lah klien nak minta student buat sebab dia dapat sistem tu kan ni. Tapi nak pergi cari software tester tu, alhamdulillah. Company mana tu? Company mana, ingat tak? Tak ingat, tapi saya ada list tu. Bagus juga. Dia orang buat recording lah. Okay. Jadi nanti hasil dia adalah satu recording interview tu, buat tu, and then apa lagi bahan support? Hasil dia recording, lepas tu last kali dia kena test lah, kena buat test, dia kena ada plan, VNV plan sampai di execute, dipilih tu mana yang terbaik. Sebab ini ada report lah kiranya? Ada. Tapi report saya prefer student buat dalam slide. Supaya nampak kan. Ada tak sesi refleksi? Tak sesi refleksi dengan student? Kalau yang assignment 1 tu ada refleksi, assignment 2 task kedua ni ada refleksi tapi saya tak ditulis je. Refleksi sebab tak sempat dah masa tu. Jadi macam mana melalui projek ni, bagaimana perubahan interaksi doktor dengan pelajar ni kalau dengan berbanding dengan sebelum-sebelum ni lah? So far saya rasa dia orang lagi dekat dengan saya walaupun online. Walaupun ada orang kata tak ni lah sebab yelah tak jumpa dengan student, tapi kadang-kadang kita jumpa tiap-tiap hari dengan student pun student still rasa jauh dengan kita. Sebenarnya. Ini sebab dia orang dah tahu, dah nampak dia real tu, mesti banyak benda dia orang tak confident ke apa, kita tanya kita lah kan. Dan saya pun sebenarnya fleksibel lah. Saya kadang-kadang saya pun mendengar dia orang. Okey, maknanya lagi baik lah interaksi tu. Makin kenal lah nama student Tapi itulah ramai sangat lah. Yang masalah juga tu. Yelah, dekat 50 orang. Masalah. Okey. Tapi cubalah ingat. So, sepanjang yang doktor dah buat semua untuk kursus ini, apa cabaran utama lah, kalau selalu pada student kan cabaran ni kan, tapi ini pada doktor sendiri, cabaran utama yang doktor hadapi sebagai pensyarah, utamanya dalam aspek pengajaran ni? Okey, cabaran saya, masa saya. Betul. Kadang-kadang saya penat, kadang-kadang saya minta kalau dia orang macam blur kan, jom kita meet up malam, session malam. Kalau sebab kadang-kadang siang tu
kan tak selalu berjumpa. Kadang-kadang hari yang sepatutnya saya jumpa tiba-tiba ada meeting. Jadi saya kata tak apa, kita tukar malam. Jadi orang okey je lah, fleksibel lah. Saya buat pool. Saya tak nak lah dia orang maksudnya nanti salahkan lecturer kan. Tapi dia orang fleksibel, dia pun faham. Saya cakap macam ni, kenapa kita buat malam ni, sebabnya saya pun bukannya selalu jumpa dengan you all, tapi bila saya ada masa kita jumpalah, bermakna at least ini cover lah, saya kata ini cover lah masa yang saya tak ambil, masa time harian tu saya tak ambil kan, masa tu pun you all dah tak, mungkin tak, saya kata macam ni, mungkin walaupun patutnya masa tu masa kelas saya kata, tapi tak ada pun kelas, you buat kerja sendiri. Tapi bila saya betul-betul free, saya harap semua freekan dirilah untuk tu. Tapi so far okey lah, Okay. Alright, cantik lah gitu. Okay, jadi so for the next kelas nanti, okay, katakanlah doktor masih nak teruskan dengan kaedah macam ni, apa penambahbaikan yang doktor rasa doktor nak tambah baik lah? Okay, penambahbaikan ada, macam saya memang ada lesson plan saya setiap daripada awal tu saya dah ada. Budak dah tahu sampai ke akhir tu. Cuma soalan, saya ada tengok juga video-video dia yang dia bincang dengan survey tester tu. Saya nak kena latih dia orang untuk berkomunikasi, saya tengok. Walaupun saya ada soalan-soalan tu, tapi pandai nak prop. Okey, faham. Tanya direct je kan, tak tahu lebih mendalam lagi apa ke? Tak tambah. Yang tu je lah orang bagi. Yang tu mungkin kena diajar sebab benda tu perlu sebenarnya untuk dia orang kerja nanti. Yelah, kalau tanya surface je, boleh ke ni? Ya, tidak. Memanglah orang tak tahu macam mana ke, kenapa kan? Ya. Yang tu lah saya nampak bila dia buat video kan. Saya tengok dia orang interview. Ada kelemahan. Tengok benda lain kan, tengok bagus kan? Kita boleh nampak benda lain yang bukan dalam konten. Ya. Bukan tetapi untuk improve dia orang. Untuk improve dia orang punya soft skill lah orang kata. Betul Kak, bagus. Okay. Jadi adakah pendekatan ini sesuai diperluaskan kepada pensyarah ataupun kursus-kursus lain Kak UPSI ni? Susah nak jawab ni. Sebenarnya boleh tapi tak semua orang nak buat. Sebab kan saya bagi kelas B tu kan lecturer lain yang mengajar. Semua saya dah provide kat dia. Saya explain saya tak explain. Saya dah bagi tahu kat instruction tu. Untuk fasa 1 ni week 4 perlu di announce. Fasa kedua week berapa? Week 11 saya rasa. Tapi dah ada instruction. Tapi saya dengar cerita dia dah announce semua assignment sekaligus. Okey. Jadi macam bukan dia pelajar je malas baca kan? Dia tak semua orang boleh sanggup buat. Nampak senang tapi tak senang. Kita mungkinlah kita tak pergi hari-hari jumpa student tapi kita kena monitor student. Semua sudut kita kena monitor. Yelah, betul lah tu sebab dia tak pernah try. Macam yang lain-lain lah kan, macam lain-lain punya proses ni. Dia tanya macam kita semua ni yang perintis ni semua baru. Kita tak pernah try CBL. Mula-mula tu macam ni lah, rasa susah apa semua, tapi bila dah apply tu baru nampak kesan-kesan dia tu semua tu. Mungkin yang tu pun sebab dia orang tak terdedah lagi kot kan. Ya, tapi kelebihannya gitulah, at least masa kita tu fleksibel. Dengan tugasan hakiki kita yang banyak ni. Ia membantu pensyarah sebenarnya. Okay, so itu saja Tasya. Terima kasih banyak-banyak atas maklum balas dan input, dan saya percayalah benda-benda ni memang bawa kesan yang baiklah kepada student dan terutama sekali kepada kita jugalah supaya kita senang nak monitor. Dan macam Dr. Tasya kata tadi, saya suka sebab selain daripada yang kita belajar dalam kelas, kita pun dapat ilmu baru daripada tester luar kan. Ya. Kalau kita pandai
Kadang-kadang kita tak yakin apa yang kita ajar kan, sebab ilmu tu kadang-kadang outdated walaupun kita Betul. dalam industri, tapi dia orang kata benda yang sama. Okey. Okey lah kan. And then boleh tambah network kita juga kan. Bila doktor kata tadi dah ada list-list lah apa semua kan. Okey. Alhamdulillah. So terima kasih banyak-banyak Dr. Tasya. And then nanti lepas ni saya akan bagi link yang bersyarah isi lah. Okay. And juga kalau boleh dapat lagi tambah yang untuk pasca tu nanti ya. Okey. Okay, nanti kita akan buat modul tak untuk yang projek Dr. Tasya ni. So saya nak dapatkan juga lah mana yang video yang terbaik. Jadi kita boleh letak dalam modul tu supaya kita boleh terbitkan. Okay. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.